Ini sebuah negara demokrasi. Ya, bukan sebuah negara demokrasi. Mereka boleh meluahkan pendapat. Mereka boleh membuat pandangan. Tetapi jangan sesekali menjual maklumat pertahanan. Prinsip mereka. Mereka telah bai'ah ataupun janji, ya, taat pada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung ketika berkhidmat atau selepas berkhidmat. Prinsip yang kedua, jangan pernah memperkatakan sesuatu yang tidak pernah berlaku. Sebagai contoh, umpamanya pembelian aset. Ya, proses pembelian aset benar yang memohon, yang meminta ialah pengguna dalam tentera darat, laut atau udara. Tetapi keputusan setelah melalui proses yang pelbagai. Keputusan mutakhirnya ialah daripada Kementerian Kewangan setelah jawatan kuasa tender berpuas hati dari segi harga, dari segi teknikal, dari segi offset program, dari segi transfer teknologi dan dari segi delivery. Proses tender yang teratur. Yang teratur. Kalau tidak betul, kenapa semasa pegang jawatan tak dinyatakan? Kenapa sekarang itu tak betul, semua tak betul? Kenapa sekarang?